Nyatakan 3 adab beraya. Pertama, memberi salam sebelum masuk ke rumah. 2, jangan meminta duit raya. 3, sekiranya dapat duit raya, ucapkan terima kasih. Okey, katakanlah awak dah bagi salam 3 kali, tapi tuan rumah tak buka pintu. Apa awak nak kena buat? Balik. Apakah perkara sunat yang boleh dilakukan pada pagi raya? Berwangi-wangian, mandi sunat hari raya, solat sunat hari raya, Aidilfitri. Apa yang awak suka tentang raya? Duit raya dengan makanan. Nyatakan niat solat hari raya. Usolli sunatal Aidilfitri ra'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apakah perkara sunat yang boleh dilakukan pada pagi raya? Memotong kuku dan memakai pakaian yang elok. Selalunya pagi raya buat apa? Pagi raya selalunya kita orang mandi, lepas tu pergi mandi sunat raya, lepas tu pergi surau untuk solat sunat raya. Lepas tu balik kita orang makan, lepas tu ambil gambar. Saya minta maaf dengan ibu bapa, pergi solat raya, lepas tu makan, pergi rumah orang lah, raya-raya sana sini. Apa yang awak suka tentang raya? Dapat duit raya, makan rendang. Lagi? Saya suka makan kuih raya. Kalau hari raya selalunya buat apa? Saya selalunya tolong ibu buat kuih. Saya minta maaf kepada ayah saya, nenek saya, abang saya, atuk saya. Lepas tu, saya selalu tolong ibu saya gembirakan ayah saya. Raya belah mak ke belah ayah lagi best? Bagi saya, ayah lah, sebab kampung saya di belah ayah dekat Cameron Highland, dapat petik strawberry, dapat duit banyak, dan dapat makan nasi lemak pandan sedap-sedap. Apakah momen yang tak boleh dilupakan sepanjang sewaktu raya? Saya tidak bolehkan. Saya tak bolehkan. Apakah kenangan manis sewaktu raya? Saya suka mendapat duit raya. Kalau saya teman bapak saya pergi rumah bos dia hantar makanan lah, macam ketupat, rendang. Saya kalau datang rumah dia mesti dapat duit raya. Itu abang saya seronok kerana dapat duit paling banyak ah. Awak dah berpuasa berapa hari? 13 hari. Tadi sahur makan apa? Mi apa? Mi cornel lah. Banyak-banyak kuih ataupun makanan. Kuih dengan makanan raya, apa yang awak paling suka? Saya suka kuih tak gulung. Saya suka dodol. Suka biskut coklat. Saya suka lidah kucing, samprit. Saya suka sate. Saya suka dodol. Saya suka cornflake madu. Saya suka cheese tart. Saya suka ketupat. Saya suka ketupat. Agak-agak berapa duit raya awak akan dapat pada tahun ni? Saya agak-agaknya dapat 300, 400 macam tu lah. Sebab saya selalunya beraya dekat Terengganu. Saya agak dapat 100 ringgit kan nenek saya bagi kat saya. Awak tahun ni raya mana? Saya Makawan, Kampung nenek dekat mana? dekat Kedah. Kat tahun ni baju raya warna apa? Hijau cair. Apa yang awak paling tak sabar tentang raya tahun ni? Makan kuih raya. Agak-agak awak tahun ni banyak tak duit raya awak dapat? Banyak. Siapa bagi duit paling banyak? Atuk. Raya dekat mana tahun ni? Dekat rumah kawan-kawan. Rumah nenek dekat mana? Rumah nenek dekat Kelantan. Baju raya awak tahun ni warna apa? Warna ungu. Paling suka raya kampung mak ke kampung ayah? Mak, sebab keluarga ayah dah lillahi subhanahu wa ta'ala. Baju raya warna apa? Hijau. Biasanya malam raya buat apa? Main bunga api. Apa yang awak suka tentang raya?
banyak orang datang rumah. Sebab nanti kita boleh main keluarga, boleh bercakap, boleh buat banyak benda dengan keluarga. Baju raya awak tahun ni warna apa? Warna hijau. Tahun ni awak raya dekat mana? Dekat Kedah.